Okey, kat atas kepala aku ni ada sebiji kipas brand KDK Okey, dia tak hidup. Jadi aku nak try tukar remote ni, tukar kepada regulator. Nanti aku pasang regulator kat sini. Okey, kita tengok. Kalau mu orang ada kipas brand KDK, okey macam ni Okey, boleh tiru sebiji macam aku buat ni. Okey, sekarang aku buka dulu. Buka macam ni je. Okey, buka. Okey, semua buka Okey, buka yang dia punya board. Okey, buka punya board. Okey, sekarang ni yang ni aku nak masuk dengan kapasitor. Okey, nanti aku buat. Okey, ni board dia ni kapasitor. Kapasitor ni pakai yang 5 UF. Kita ikut dekat sini Ikut dekat sini. Paling tinggi sekali 5 UF. Jadi kita pakai yang 5 UF. Kalau pakai yang kurang pada tu, motor akan jadi slow. Okey. Nanti wire coklat ni live gabungkan dengan hitam ni. Gabung dengan hitam. Okey, yang biru ni gabung dengan putih. Okey, yang coklat dengan hitam ni gabung dengan wire pada kapasitor. Okey, yang merah ni satu letak pada kapasitor satu lagi. Okey, aku buat dulu. Aku pasang dulu. Okey, sekarang ni aku letak kapasitor ni 5 UF Okey, yang merah pada kipas ni okey, pergi kat kapasitor. Yang hitam ni okey, coklat ni bergabung dengan hitam. Dengan coklat pergi dekat kapasitor. Okey, yang putih dengan yang biru ni tak sekali, neutral. Okey, nanti aku try pasang dulu tengok. Aku masking tape dulu. Aku black tape dulu. Okey, aku dah siap black tape semua. Aku on Aku on. Okey, kita tengok. Sekarang tu kipas pusing lah. Okey, settle masalah. Lepas tu kalau kita nak control tu nanti, kita kena pakaikan dia punya regulator, letak kat sini. Okey, nanti aku pasang. Okey. Siapa-siapa nak cuba, boleh cuba. Boleh DIY. Ikut je macam mana yang aku buat tu. Okey, thank you.